Isu berhubung tapak kuil berhampiran Jalan Masjid India di sini akhirnya selesai apabila pihak pengurusan kuil berkenaan bersetuju untuk rumah ibadat berkenaan dipindahkan ke lokasi baharu, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa. Lapor bernama, hasil rundingan antara pelbagai pihak termasuk pengurusan kuil, kerajaan telah mengenal pasti tapak baharu berkeluasan 4,000 kaki persegi yang terletak kira-kira 50 meter dari lokasi asal bagi tujuan penempatan semula kuil berkenaan. Tambah beliau, pembangunan tapak baharu ini tertakluk kepada syarat-syarat pembangunan yang berkuat kuasa dan pihak kuil juga bersetuju dengan perkara ini. Sebelum ini, media melaporkan proses perbincangan mengenai pemindahan kuil Dewi Seri Patra Kaliaman yang terletak di atas tanah Jekyll Group berjalan dengan harmoni antara pihak syarikat, pengurusan kuil dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kerajaan juga mengulangi jaminan bahawa tiada sebarang perobohan akan dilakukan terhadap struktur kuil sedia ada, malah akan terus dibenarkan beroperasi seperti biasa sehingga proses penempatan semula selesai sepenuhnya.